Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay guys, so hari ni aku masih lagi berada di iMotorbike. Jadi untuk bulan 6 ni ada hari bapa So untuk hari bapa ni ada promotion untuk motosikal touring. Mungkin ada yang nak hadiahkan motor dekat bapak-bapak korang. Manalah tahu kan, nak ajak ride sekali ke apa kan. So bulan 6 ni dia ada promosi Jadi promosi dia adalah untuk motosikal touring yang 501cc ke atas, dia akan bagi diskaun sehingga RM600. Okay, banyak tu sebenarnya. Dan juga untuk 500cc ke bawah, dia bagi diskaun sebanyak RM300. Okey sangat lah tu kan. Siapa nak bagi diskaun kan. Okey, sebelum tu nak ceritakan sikit lah mengenai motor touring adventure ni kan. So siapa yang sesuai pakai, sebab kadang-kadang orang beli, dia rasa macam nak pakai motor ni, tapi sudahnya lepas tu rasa kecewa, rasa tak kena dengan jiwa. Motosikal adventure touring ni selalunya dia punya ketinggiannya memang tinggi sikit lah, sebab dia punya motor memang style adventure. Biasanya untuk jalan jauh, untuk cross border, ataupun korang nak masuk light trail, macam nak masuk hutan sikit-sikit kan. So motor-motor sikit adventure ni memang sangat sesuai lah. Ok, jom lah kita tengok motor-motor yang ada dekat iMotorbike ni. Ok, so inilah dia, ada Triumph Tiger So ini pun memang antara motor-motor yang baru lah. Ini GT Pro punya model. Jom kita tengok harga dia. So dekat iMotorbike ni korang scan lah harga. Alright, so okay, so ini Triumph Tiger 900 GT Pro. Harga dia adalah 57,400. Kalau nak yang murah sikit pun ada ni. Yang ni kita ada Kawasaki Versys X 250. Versys X ni biasanya lagi murah lah kan, yang kita tengok. So Versys X ni 10,000 je guys, untuk motor touring 250. So ini paling nice lah, dan paling affordable lah aku rasa, sebab dia punya cutting dia memang cutting motor-motor touring adventure. Nak kata power sangat pun tak juga, tapi just nice untuk 250cc. Untuk jalan jauh semua memang tak ada masalah. Kalau nak cross border ke dengan motor ni, memang best lah. Ini 250 2 silinder, dan tak silap aku dia punya engine ni dia pakai model 250 yang lama lah. So power dia tu kurang sikit lah comparekan dengan Ninja ataupun Z250 yang paling latest ni. Tapi untuk touring aku rasa memang tak ada masalah dengan motor ni. Okey, yang ini adalah Kawasaki KLR 650. So yang ni adalah model lama sikit, model 2008. Harga dia 15,900. So kalau yang mana nak CC yang besar sikit, boleh dapat lah yang ni. Yang ini pun memang nice. Walaupun dia adalah model yang lama, kalau tengok kat bahagian depan dia ni, dia punya lampu depan dia ni ala-ala macam Kawasaki Ninja 250 yang lama. Dia punya lampu depan dia ni kan. So rupa dia ni pun not bad. So motor ni dia dah siap datang dengan rack untuk letak box dekat belakang. Lepas tu ada side rack sekali dekat tepi ni, untuk letak side box. Lepas tu dah ada sekali crash bar pada bahagian kiri dan kanan. Dah complete dah. So ini adalah dia punya dashboard lah. Biasalah model lama, ada RPM, ada speedometer dan juga meter temperature. So motor adventure biasa dia akan pakai handlebar lah. Kat sini dia tambah sekali USB charger untuk charge pun. Dan kalau ada modal lebih sikit kat sini, ada BMW GS 1200. Okay, jom kita tengok harga dia. So ini harga dia untuk tahun 2017 punya BMW R120 GS. So 67,400. So yang ni kalau tengok memang dah complete lah. Semua aksesori yang ada dekat sini. Dia dah ada guard untuk lampu depan dia, headlamp dia dah ada guard. Dia punya guard dia ni walaupun bahagian luar je, tapi memang detail gila lah. Lepas tu ada satu bahagian cover dekat depan ni, dia punya warna kuning ni. Ini sesuai untuk pecahkan fog kabus. Kalau jalan berkabus memang sangat bagus kalau ada lampu color kuning ni.
So ini memang dah complete. Siap box kiri kanan dan juga top box. Dah ada top box sekali semua. Ada side box. So ini dashboard dia lah. So dah ada sekali untuk korang letak GPS ke ataupun nak letak phone ke pun boleh juga. So dekat tingkat 2 ni dah tak banyak motor-motor touring yang tinggal lah. Kalau tengok ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada tinggal 5 biji je motor touring. Yang lain-lain memang dah sold out untuk dekat tingkat 2 ni. Jom kita tengok dekat tingkat 1 ada lagi ke tak. Okey, ini adalah tingkat 1 lah. Kalau korang datang dekat motorbike ni, korang masuk-masuk. So ini adalah tingkat 1. So boleh tengok dekat bahagian kiri ni bila korang masuk, adalah beberapa motor-motor touring. Yang ada macam dekat sini ada Tracer 9 GT. Lepas tu ada Kawasaki Versys 650. Dan ini ada BMW F900. Dan juga ini Benelli TRK 502. Ni abang ni tengah try tunjuk dekat customer dia Versys 950. Dan sini pun ada S900. Ini ada MT800. Lepas tu kat sini ada QJ Moto SRT 800. Ini pun TRK 502. So far untuk motor yang TRK 502 ni aku rasa memang tak ada masalah. Banyak user yang pakai memang pakai lama motor ni. Jom kita tengok harga dia. Harga dia 15,500. Ini adalah model 2021. Kalau nak buat loan pun boleh ni. Okey, untuk QJ Moto SRT 800 ni harga dia 27,000. Bawah 30k. Yang mana nak hadiahkan motor dekat bapak tu sesuai sangat lah. Macam ni kan. Boleh dapat bawah 20,000. 15,000 lebih je dapat yang 502cc 2 silinder. Ataupun ada modal lebih sikit, ini share motor yang ni baru sikit lah. Share motor 800 MT. Yang ni so far pun memang terbaik dia punya engine dia. Dia punya blueprint dia lebih kurang sama dengan KTM 790. Dia ambil engine yang sama. So dia pakai engine 2 inline 270 crank. Bunyi dia pun memang sedap. Kita tengok harga dia. Okey, untuk share motor ni, ini motor baru juga lah. Tahun 2023, 36,900. Yang ni pun kalau tengok dah siap pasang crash bar. Dah ada aksesori lah. Dah ada crash bar, lepas tu dah ada fog light. Dan kalau tengok kat sini pun dia dah pasang aksesori tambahan kat handlebar ni. So dia lebih ke belakang, dia lebih selesa lah bawa. Siap sekali dia bagi dengan box. Ini original box, tak silap aku, siap motor box kiri kanan dan juga top box dibagi sekali. Ini bahagian dashboard dia lah. Meter dia pun cantik. Kita tengok. Meter TFT guys, memang cantik. So ada banyak lagi lah. Yang mana korang rasa sesuai dengan diri korang. Mungkin korang nak motor daripada Jepun, ada Yamaha kat sini, ada Kawasaki, ataupun nak konti sikit, ada BMW, ada Benelli. Okay, so dekat iMotorbike ni korang tak perlu risau lah, sebab dekat bahagian bawah ni tingkat yang bawah sekali, dia dah tempat inspection motor lah. So ini semua motor-motor yang baru dijual oleh customer. Dan akan diletak dekat showroom lah. Ada macam-macam choice lagi kat sini. Ada Ducati Multistrada kat sini. Dan motor-motor yang baru dijual oleh customer ni pun dia akan buat check up lah. Ni semua dia tengah buat check up dekat dalam ni. Dia akan repair lah. Yang mana kena buat bahagian brake ke, bahagian engine ke. So tak perlu risau bab-bab inspection ke apa ke, sebab dia memang dah buat sebanyak 170 point. So repair pun semua dah repair, yang mana sebelum dijual. Lepas tu motor yang dah di repair semua, dia akan ini ada bike wash lah. Dia akan cuci dulu semua sebelum dia display. Buat video tadi tengok satu motor ni tadi dah bawa turun dah. Dah ada customer nak tengok. So memang laju kat sini. Memang cepat. So ada tinggal beberapa biji je lagi. So kalau korang lambat memang melepas lah motor-motor yang ada kat sini. Alright guys, jadi kalau korang berminat nak cuci mata ke, nak test duduk dulu ke, ambil feel, tengok ketinggian motor tu sesuai atau tidak, so korang bolehlah datang dekat iMotorbike
Glen Mary Shah Alam ni. So test lah yang mana yang korang rasa paling sesuai lah. Nak test drive pun boleh. Dia boleh bagi korang bawa pusing-pusing area-area dekat air motorbike ni. Sebab kadang-kadang korang rasa macam motor tu cantik, lawa, tapi tak sesuai dengan cara tunggangan korang lah. So better datang, test dulu, check motor-motor ni tak puas hati ke apa, boleh bagi tahu. Dekat air motorbike ni korang jangan risau sebab ada 6 hari return warranty. Maknanya dalam masa 6 hari tu, kalau korang tak puas hati dengan motor ni, korang nak pulangkan balik pun boleh, dan dia akan pulangkan balik duit korang, kecuali duit processing fee lah. Processing fee tu memang tak boleh lah, sebab korang buat insurans, road tax apa semua, itu dia tak akan pulangkan lah. So maknanya kata kalau motor tu harga dia adalah 20,000 macam tu, so dia akan pulangkan balik 20,000 dalam masa 6 hari tu. Dan juga ada 6 bulan warranty. Dan kalau ada apa-apa yang jadi pada motor dalam masa 6 bulan, aku rasa ini memang sangat-sangat bagus, sebab 6 bulan tu sangat lama weh. Macam-macam boleh jadi dekat motor tu. Dia bagi 6 bulan warranty tu, dah kira bagus sangat dah. Alright, so aku rasa sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kerja dah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.